akak ada berapa? 7 orang ke? Ya, betul. 7 orang je janji. Janji 7 orang je viewer. Tadi dah prank kita orang. Kami dah takkan kena tipu ke kali kedua. Saya ni banyak orang pelik. 7 orang. Lagi seorang tu tengah bercuti. 7 orang dalam saya. Betul lah tu 7 orang. Weh, 700 lah. 700. 7? Jangan bagi tahu sini. Nak cari L ke nak cari netizen? Cuba buka seorang. Yang lain ni semua bot. Tak ada. Bot, takkanlah bot nak singgah dekat akak ni. Cuba saya nak awak cakap English, bukan tanya pasal viewer saya. Saya gagal matematik, okey? Try cepat. Kita belajar. Kita belajar sesama, Meh. What is your name? My name is Pia. Geramnya. Memang kalau orang panggil tak dipanggil Pia, kena panggil Pia. Macam tu. Yes, betul. Wow, spotting. Dia dah petadi lagi. Kita orang dah risau dah. Takut yang join live tu. Tengok. Banyak energy. Makan nasi macam biasa. Mak saya nasi tu tak biasa kalau akak je macam ni. Saya... Akak ni yang duduk dekat kedai vape pun okey je. Awak pula yang tak okey. Tadi tahu tak? Dia pun tipu saya. Dia cakap dia jual minyak hitam. Mana ada minyak hitam Prison Mango ke apa ke? Ada? Dia bodohkan saya pula. Ada lah. Ada apa kan? Minyak hitam yang kereta. Ada? Akak sama-sama tu. Tak ada. Bila akak Pia tak percaya. Akak Pia pergi dekat kedai petrol, awak minum, sekejap awak rasa lah macam-macam flavor ada di situ. Tak apa, saya boleh. Setiap pump tu ada rasa lain-lain. Ada warna lagi. Warna merah mesti rasa strawberry. Tak payahlah nak ambil benda-benda ni. Ambil je minyak tu, memang cepat kau jumpa Tuhan. Aku orang pertama datang majlis kau. Bodoh. Tapi saya akan menghantui hidup akak. Tak apalah jadi hantu je pun. Boleh lah teman saya tidur. Saya lonely ni. Takkan jadi cantik lonely. Ada lonely banyak mainan-mainan lah. Yummy. Nah awak. Dah ada stitch Linda. Benar? Oh tak pernah tengok punya stage? Tak. Tak ada ambil. Ada 2. Tepi. Sekejap. Dia setengah. Nah. Terima kasih datang lagi. Nah. Terima kasih datang lagi. Wow. Ada baju lagi. Nak ada baju dia pun pakai baju Lilo and Stitch. Netizen ada baju Stitch juga. Wah. Comel lah. Kenapa jadi? Itu mesti yang perempuan punya. Ni yang perempuan. Dari mana? Ada baju Stitch sekali. Dah kak. Melinda. Kau pakai ni kau bagi kerja. Yang ni netizen hadiahkan. Yang ni memang El punya. Ni. Netizen hadiahkan. Sweet lah netizen. Sweet sangat. Benda tu je pun. Kau ada? No, benda ni pada Malaysia bukan Jepun. Hang kena lagi. Malaysia bukan Jepun. Bukan. Duduk Malaysia. Langkawi kat Malaysia Kak Pia. Kat Jepun ni. Saya ada pun saya tak tunjuk. Mana? Tunjuk. Sabar bodoh. Tapi nanti 2028 ada movie baru keluar. Saya rasa benda ni comel. Tapi boleh tengok. Dia punya minat Stitch, baju Stitch. Ya Allah. Yang tu hadiah. Uish. Hi Stitch. Nama awak Stitch ke? Panggil-panggil dia masuk. Kamu tu kan Stitch. Tengok. Saya pun ada. Yang tu bukan Stitch kak. Tu Jin. Tu Jin. Macam opek dah tu hang.
orang kata tu setan. Tapi ni mahal tu buka ni. Apa tu? Yang ni kawan hadiahkan KL dulu. Ni 80 cm, RM200. Mak. I pun terkejut. Sebab I punya jadi tak rajin dapat hadiah. So, time tu dah bulan 2 kot dia tanya, dapat apa untuk hadiah? Kata, tak ada apa-apa. So, dia tu dah beli kat I. Besarnya. Tu kalau kita beli dekat Linda tu. Dia buat pergi kerja. Kita beli pula. Oh, baju dia baju stitch. Tu cakap Kat tadi. corner dia tu, ada stitch. Banyak dekat baju dia. Bahu je. Kat sini ada. Saya memang suka binatang-binatang yang pelik-pelik ni sebab stitch kan. Apa-apa. Saya boleh cicak nak tengok. Mesti cicak yang mahal tu kan? Mesti gecko. Nak tengok ke tak? Boleh. Tapi jangan jerit tau. Kak Pia, please relax. Kesian mata. Cicak saya ni dia jenis dia sensitif bunyi. Kau diam Pia. Aku mute kau nanti. Keluar dia keluar sangkar sana. Sini saya. Saya punya Shopee pula dah. Jadi. Astagfirullah. Memang tai. Dalam malas aku tanya orang. Semua nak kena tipu. Malas aku. Penat macam ni. Sebiji macam Pia. Saya suka menjerit tau baik-baik je. Dia nak makan. Tu dah tu. Dan biarkan. Biar dah koyak tu, biar dah koyak. Aku dah beria dah tengok kacang apa. Tak ada lah. Kalau dalam live ni orang suka tengok kereta L. Kereta. Ni betul ke prank lagi? Tengok kereta serius. Ada ni kereta satu L baru beli ni. Simpan dalam rumah. Mainan. Tak payah percaya. Mainan. You tak tahu ke? Saya tunjuk. Famous ke kereta L? Kalau dia betul-betul beli kereta, dia dah dekat video TikTok. Takkanlah kalau post kat video TikTok orang kata show off. Kita tak nak. Kita tak nak. Tengok. Okeylah, tengoklah. Baik, kita jadi orang pertama tengok. Tak ada orang pertama. Ada je netizen pernah nampak. Tak payah. Nanti view tu suruh keluar sekejap. Cepat Kak. Tengoklah. Kak lagi. Betul ke tak yang Kak kalau rajin tengok L punya TikTok, betul tak ada 30 biji aircon kan? Rumah dia. Dia bukan ekon macam tu Isma. Dia ekon tanam. Ekon safe. Dia ekon macam tu. Dapur dia, ruang tamu. Nampak tak? Setiap langkah kaki 5 langkah tu terus ada ekon. Ambillah dia jadi bibik. Dia tahu semua. So sekarang ni baru ni beli kereta mahal lah. So risau lah orang kau tengok. Tengok sikit. 1 juta. Kalau langkah 1 juta, 1,200,000. 1,200,000. 1.2 lah. 1.2 juta. 2. Kita takkan nak letak kat luar kan. Biar okey kat tu. Macam penyakit yang saya risau je ni. Saya dah tak nak percaya orang dah. Tunjuk. Saya janji, saya sumpah saya ada kereta Mercedes. Ni kereta Mercedes yang sedia mahal. Ini yang sumpah memang ada kereta Mercedes. Mana? Bagi saya tengok. Mana? Saya tengah sumpah ni supaya nampak. Demi Allah saya kata sumpah memang saya ada kereta Mercedes G-Wagon. Okey. Nak tengok. Wah saya. Kat bilik ni tak tunjuk lagi kat netizen. Tak tunjuk lagi bilik baru ni kat netizen. Baru renovate. Bilik ni. Kau tahu sikit tau sebab lama datang sebilik ni. Okay, ready tak? Sure. Tada. Ada sumpah kereta Mercedes. Ada sumpah ada kereta G-Wagon.
Kak kena relax. Rambut guna apa? Oh, El punya rambut ni. Mana? Dia tak ada kita gitu. Astagfirullahaladzim. Apa? Kau tengok sikat dia biar. Kenapa kau ni? Kita ada sikat rambut T20. Biasa orang kaya. Kena mengalahkan yang Burp T20 juga. Bodoh kenapa kau mention. Aku tak boleh lah orang macam ni. Sabar je. Kau nak pergi check out ke? Nak beli? Sabar, beli. Ada beli kat Acap. Mana datang sikit besar tu? Nak besar sangat ke? Besar sangat ke sikat saya kecil je lah. Baik tak payah sikat. Guna jari pun boleh kalau besar tu. Tak kena besar lagi. Tu tak cukup besar. Saya nak beli lagi besar. Dia senang. Pagi-pagi kita buat workout. Serabutnya. Aku dah 3 kali dah kena ni. Apalah kalau korang terasa sangat sikat saya, tak apa. Saya kena sikat lagi satu. Ya Allah, ni kecil sangat pula. Akak ni komplain je lah kerja sikat besar, sikat kecil. Pia okey tak ke Pia? Dia lukis apa pula tu? Buat sikat rambut kuda okey je aku tengok. Dia buat sikat pula. Diam. Sepatutnya kena buat atas Manila cut. Dia suka komplain lah. Stis saya besar. Bila stis saya besar, saya kena sikat rambut dia. Masalahnya dia tak ada rambut. Nak sikat apa? Bodoh. Okey. Sikat tadi. Kurang bulu. Kak, masa kalau nak sikat tu kan sikat tudung, sikat rambut. Tu sikat tudung weh. Dia kena guna iron kak. Agak iron di atas kepala macam ni. Zos. Mana tengok sikat kau? Weh, serabutnya aku sikat. Hi El lovers. How are you? Wanginya. Cacah lah dia ni. Aku pula cacat. Hang yang guna kertas buat sikat rambut, aku yang cacat. Weh, bila saya cakap cacatnya? Mama, kena fitnah. Itu apa yang kita cacat, betul tak kak? Kita tak cakap. Dah lah. Saya nak main iPad kejap. Aku rasa Pia ni short ni. Sebab dia cacat. Aku dengar cacat. Dia lembut. Dah. Yang cacat tu aku, bukan akak. Aduh. Ada ke panggilan cacat, aku pula yang cacat tiba-tiba. Saya cakap, kena fitnah dia macam ni. Cakap lain. Dengar lain. Awak sakit kepala ke? Stres? Stres dengan kena tipu. Dah pinjam. Dua kali kena tipu. Tadi cicak. Lepas tu kereta. Bodoh betul. Akak sih cakap sumpah tu. Memang sumpah ada kereta sumpah Mercedes, sumpah G-Wagon. Akak, itu kereta tu tak sampai berjuta pun tau kalau Saya beli cakap manual. kereta G-Wagon punya harga 1.2 juta kau kat Langkawi. Saya tak kata saya mempunyai kereta yang 1.2 juta tu. Betul ke tak? Betul. Okey lah kak, jangan risau. Akak boleh matching dengan saya je. Nah, akak duduk sebelah. Ada laki 2 untuk akak. Ni Mercedes juga. Jangan nangis Pia. Ni kalau Pia bawa sikat awak tadi tu, terbang. Matching. Boleh balik lagi. Bukit. Nak? Awak tak nak? Yang merajuk. L. Salam. Try. Try what? L. Pakai L. Yes. Can I help you? L. Kau ngelek. You have what we call license.
You have a line RM1? Dia tak kita awal dia kita lewat sikit. Oh. Member tak gerak ni cuma nak borak kan. Bagi dia kelas. Bukan line sikit ni, line sekupang. Hai Bayu. Hi Cik, thank you for the heart me. Cik Roslan, thank you. Apa Cik Roslan? Yang menyanyi tu. Hai. Nombor satu. Hi. Thank you masuk live L. Mana satu? Yang ada satu tu lah. Suruh member awak search. Member awak suka search semua orang. Macam FBI dah saya tengok ni. Dia memang. Tak payahlah kantoi kan. Okay. Akak pergi kat live L sekarang tu. Abah Cik Roslan ada komen hai. Rasa macam lama lah tak masuk live L. Oh no, thank you masuk. Biasa-biasa je. Jangan masuk live dia. Dia suka kencing orang. Ayo, Pia. Ya, kalau nak kencing, pergilah toilet. Okay. Lish, semua tak kena cakap dengan dia ni. Kenapa? Pia kalau buat live, Pia nak kencing, Pia bawa netizen masuk ke? Hai! Aku rasa Pia ni rindu kampung ni. Pia nak masuk trade ke? Aku dah cakap. Elok. Lagi muka ni dekat trade. Ya Allah, tak nak aku. Dia muka kita dalam trade kan? Tak payah buka trade kan? Seminggu ni. Aku cuti kerja. Mesti pun boleh buat paid review. Tak apalah. Viral lah sikit kan? Tak payah. Bukan viral sikit. Viral teruk tak payah simpan. Pia nak, Pia ambil. Bye. Bye. Assalamualaikum Pia. All the best. Good luck. Anything don't call. Jangan petik sama kita orang. Aduh. Dia termenung masa depan ke? Kalau Pia bawa netizen masuk toilet tu bukan viral sikit-sikit tu Pia tau. Posang. Banyak tu. Banyak tu viral. Naik berita lagi tu. Bawa toilet pun 2 orang je kat sini ni. 2 orang kat situ. Dekat bawah lain. Hai, masalah kita ni baik. Uish. Ipul, thank you. Thank you so much. Bawa pergi tandas. Nanti dapat gift. Dia pergi kat katil. Ngantuk ni. Wah. Timut. Ngantuk. Tak tidur lagi sehari. Baik. Dia bawa. Nak pergi kat katil, dia bawa katil tu. Ni katil baru saya. Yelah. Benda yang sepatutnya jadi kecil, dibesarkan. Yang besar dikecilkan. Apa masalahnya ni? Apa awak komplain ni? Bukan saya suruh awak tidur dengan saya. Itu sekali duduk je dah patah tu. Ni barang okey je sihat je. Boleh bawa melata lagi. Dengan Nel jadi gila kawan dengan korang. Esok kedai bukit tutup Pia. Dah gila. Tu dia keluar utara Pia. Memang. Tu dah penat tau. Penat. Penat tu. Sabarlah. Pergi panggil Adim. Bukan adik aku. Pia minat Pokemon tak? Minat? Pikachu! Kau tak lagi baik? Oh ya, Pia bagi lagi L. Oh lah, Hancum suka. Dia duduk dengan L, tak duduk dengan Pia. Gelak ke nangis ke tercekik tu? Dia keterlaluan emosi. Wan, ya Allah, aku jadi jantan. Thank you, Wan. Kimi live. Kimi ada?
pasal Kimi tengah promote tempat kerja dia. Oh, dia tinggal lain kat pulak tu. Saya korang nak pergi kat kawan boleh tak? Ambil follow. Nanti bila Senyum. nak screenshot. Ya, elok sikit. Cepatlah. Okay. Bawa kawan untuk Pia. Cepat. Yeay. Nanti bila ajak je lah LS sekali boleh je. Okay, kita follow L. Bye. Ni. Hey, Alamak. L. Hi, L. how are you? How are Good, you? how about you? I'm great. Great. I'm great. From where? I'm from Malaysia. Of course, I'm from Boss. You from where? Kuwait. Quick, quick. Kaya tu. You know Dubai? I know. Yeah, from Dubai. Pasal G-Wagon L. What car do you have? Huh? What car do you drive? Mercedes. Apa? Mercedes. Terima kasih. Mercedes. Yeah? Mercedes. ما مسوي غدا في البيت. Ada laki aku pula dah. Huh? You drive Maserati or Mercedes? Maserati. No, this position, why? What car do you drive, brother? Mercedes Benz. Mercedes-Benz. Yes. Oh, me too. Not me too. I Mercedes also. Masih dia gerak. Masih dia gerak. Kamu dia gerak. Hampir dia takut dengan hang tadi. Akak, cakap pada bahasa Inggeris, kenapa dia tak faham akak ni? Dia orang Dia cakap Arab, Inggeris aku tak faham. Mercedes aku dengar terima kasih. Dia orang Arab weh. Tak apa, turun nak pergi kat member yang sekejap. Udah cepat. Bye korang. Assalamualaikum. Bye Pia. Pia nanti makan ubat okey Pia? Ya, follow dulu baru makan. Follow back. Dah follow dah. Bye sayang. Bye.